Gegar. Mau menangis $3, RM3 lah. The next day. Okay, this is our second day breakfast at Yellow. Belum sampai makanan. Dia nak pancake kan? Dah. Dengan pohnya. Ini tinggi dekat dalam. Lepas tu ada boy and girl. Ada boy and girl. Lepas tu ada pagal tu aku sedap sangat. Oh, bau sedap sangat. Betul. Tapi oi, mami makan mi goreng. Tapi kan Pancake. hey kids, korang makan apa? Bukan makanan. Mana apa? Pancake. Pancake. Lagi. Oh, pancake again. Lily? Ini bukan pancake. Dia ada hotdog. Oh, dengan sausage. Dia pun nak Yasmin? makan telur, pancake dengan sausage. Oh, dua pancake dengan sausage. Nak makan pancake, sirap dengan sausage. Okey, semua makan pancake ini kan? Sedap kan? Ini ini. Pancake dah jadi menu breakfast favourite korang kan? Ini Later. Out dah. yes. Dah nak pukul 12. Kita dah nak balik. Dah dekat pukul 12. Dah 12 2 minit. Tapi ini dah tu nak nak tidur ni tu. Rumah ini dah. Oh, awak suka duduk hotel ni eh? Itu kalau macam dia table. Oh, okey, nanti kita datang lagi eh. Kat dalam mall ni. Kita nak slide ni. Tapi budak-budak ni ada permainan dia orang sendiri. Satu, dua, tiga. Wow. Jadi kita sekarang menuju ke istana Nurul Iman. Semua orang je lagi sebelah kiri ada istana. Badis. Ini orang yang paling kaya di dunia tau. Dunia. Yes. individu paling kaya di dunia. Ni dia punya stable apa semua ni kot tu. Kuda. Stable kuda. Later. Oh, tak boleh. Gambar mana? Tak tahu kan? Gambar boleh kat depan ni. Oh, tu ada orang berdiri nampak? Tu. Oh. Cuba ambil. Oh, dia suruh pergi sana lah. Itu makan. Wow. Istana Nurul Iman. Kita di Istana Nurul Iman. Semua pintu tutup. Mungkin ya ke? Bukanlah kita dia berkawan lah yang kena angkat tangan. So Dia buat mana? mungkin Sultan tak ada. Lombat tarian. Dia ni lah, dia kena exercise sikit kan. So kita Nampak kan? Dia takut. So kita dapat bergambar je lah kat sini. Okay, bye bye. Bye-bye. Dekat bulan ni akan ada perkahwinan diraja di antara Putera Martin dengan dia punya keluarga diraja jugalah, isteri dia tu. So banyak banner, banyak signboard yang ni lah, Allah pelihara lah pengantin diraja, dan ada yang tulis selamat pengantin diraja macam tu lah. Okay, last scene in Bandar Seri Begawan. Anak tolong simpankan Lily punya juga. Lily pula, Jasmine. Bye bye bandar yang aman dan tenang. Ini yang pekerja dia banyak warga asing kan? Orang Filipin, orang Indonesia dengan orang India. Ini anak saya. Kalau di Kuala Belait tu ramai orang Malaysia. So jambatan depan ni, jambatan kecil ni adalah laluan kita lalu boat semalam. Sungai yang kita lalu. Macam tak lah pada hari kerja. Tapi ni dah hari kerja dah kan, Ben? Rasanya hari kerja. Bye. Sabar je. Bye-bye.
Kiri ke nak kanan. Tu jambatan yang kita akan naik. Kita duta-duta lah kat sini. Jambatan tu. Ui, kita nanti naik dah dekat laut dah kita punya kaki jambatan. Jambatan dia tak siap sepenuhnya. Kalau tak sambung tak tahu gimana. So di sini kita kena set kita punya limit. Takut. Sisi tak ingat berapa Tu jambatan. rasanya berapa semalam? 90 ah? 100. 100. Okey. Kalau hujan 70. Kurang. Okey, situ ada signboard dia. So kita set 100. Dan kita boleh lepas tangan. Itu apa yang perasaannya tu? Okey, lepas tangan. Dia drive sendiri. Oh, kaki pun lepas. What? Dia sekarang dia bergantung pada kereta depan. Kalau kereta depan tu 80 bawa, so kita pun 80. Ni just letak je tangan. Steering dikontrol oleh Proton S90 lah. So kalau kita nak laju lagi, kita overtake dia. Okay, now dia dah. Kalau kita depan sekali dia jadikan kita 100 lah. Kalau kiri kanan kita tak ada kereta. So dia akan bergerak sendirilah. Awesome. Nice. Yang cantik lah dari Soon after. Okay, kita dah sampai roundabout yang mula-mula kita tengok semalam, which is dekat Mahala ke Pos Kawalan Labu. Tapi tak ada buah labu. Di Pos Kawalan Labu, Temburong, negara Brunei Darussalam. Selamat berlepas David. So kita follow lane lori kali ni. Kalau ikut pengalaman kami sebelum ni, follow belakang lori ni dia lagi cepat lah. Sebab dia tak ramai passenger lori. Dia hanya ada driver dengan dia punya apa ni, assistant dia kan. Biasa 2 orang, cepatlah dia punya urusan. Later. Nak masuk Brunei pun tak panjang sangat hari ni. Okay, semalam dah penuh kot yang balik. Semalam kita dari mana ke berantem? Tak ada kan? Tak, okay, kita masuk pagai kan. Ui, memang tak nampak bukit dia bahaya. So dalam ni ada kebun, ada sawah padi sikit. Dia tak tahu orang Kalau mana. tak silap depan ni ada rumah. Dia orang ni tak tahu Rakyat apa? negara berkecuali. Rakyat Sabah. Ni ada rumah ni rakyat mana? Q belit kereta dia Q. Oh, Sarawak. Ni pun ada rumah kanan. Memang Bawa kereta tadi. Memang rare lah. Negara berkecuali. Kan? Selamat datang ke Malaysia. Mengkalap. Pengalaman naik feri dengan kereta. Kita ada ke Pangkalan Feri Merapong. Baik dia tanya. Okey, kita dah sampai Kampung Nur Islam Laut. Kalau ikut kat sinilah jeti kita nak pergi naik feri. Apa pun tak ada. Tonton betul ke kat sana yang crossing tu? Jangan dia masuk dulu. Folder apa sebab kawan ni pun cakap. Tak apa, kita pergi jalan lagi satu. Later. Okey, kita dah sampai di Pangkalan Feri. Kereta tadi tu. Oh, dia depan kita juga. Memang tak ada orang lepas dia.
300 meter. Maknanya kita kena beratur ni lebih kurang 250 meter lah. Tembus lah tadi Islam. Oh, Masuk ikut kubur sekolah tadi. Tapi dia West tak bagi pun. Dia tutup jalan tu, masih tutup. Okey, so kita kena tunggu mungkin Daddy rasa 3 trip lah, 3 trip ferry baru kita boleh cross. Okey, di sana tu yang hujung warna putih tu adalah ferry yang kita nak naik. So ini kereta yang baru yang datang dari seberang sungai. Tadi satu kereta. Meanwhile, Jangan masuk. Jangan buka tingkap. Macam dah ada boleh perasan. Mana tengok adikku binatang. Oh, dia tengok mami. Kita ada 4 biji lagi. Ada 3 biji kereta. Termasuk kereta kita 4 biji lah. So, jom kita tengok dia punya ferry. Tu, monkey. Mami nak bagi biskut. Dah, pergi makan. Thank you so much. So, macam ni je lah ferry dia. Saja nak bawa anak-anak jalan. So, ferry dia akan bergerak ikut erupsi. Sampai sana, kita semua turun. Lepas tu, nanti kereta sana pula masuk. Kereta sana masuk, sampai sini, kereta sana turun, kita pula naik. So, kita akan naik next trip lah. So, duration dia untuk setiap ni 10 minit. 10 minit, 10 biji kereta boleh naik. Lepas tu 10 minit lagi, 10 biji kereta nak pulang ke sini. Lepas tu next 10 minit, 10 biji kereta lagi pergi. So, kami tadi dalam 250 meter daripada tempat ni. Kami beratur. So, memakan masa sejam lah untuk naik ferry. So, sini ada toilet satu. Dan sana ada tandas awam. So, sini banyak-banyak. So, tak panjang. a few moments later. Monkey. Dia dapat daripada mana lagi biskut tu? Orang belakang bagi. Terus lari. Tu ada lagi kat kereta. Okay, kita punya ferry tu dah sampai kat depan. So, the next one is our turn. RM1 bayaran dia. Tadi dia kutip. Sayang tidak. Bahaya gerai ni, kalau alfa sikit nanti kena. Mami jadi banjir. Oh, bergegar-gegar. Okay, so sekarang ni kita tengah bergerak. Banjir dah. Bukan banjir, kita dalam sungai. Lily ingat kita redah banjir Naik ferry redah banjir. Sebenarnya kita dalam sungai. Tengok uncle tu dah bersiap naik motor dia. Dah nak sampai dah. Kita dah nak sampai. Later. Oh, kalau ikut rules dia. Iya, dia bagi kita jalan dulu. Terima kasih. Ini tahu tak? Deg. Dia naik macam gini ni. Bahaya ni, kejap. Dah. Alhamdulillah. Okay, lepas sudah. Musim ni memang pendek lah. Tak ramai orang lalu. Jadi,
Okey. Bomba dia dah patah balik dah. Okey, macam mana Lily? Pengalaman naik ferry. Ha? Macam mana Lily rasa? A few hours later. Pekan Beaufort. Oh yeah! Kita tengok ni kedai-kedai dia. Kaki lima masih guna lantai kayu. Dan ni buku-buku macam kedai buku dah. Tosco, surat khabar pun masih ada. Okey. Ni kedai air. Ni nanti beli jambu ni. Seri Selatan. Boleh nanti sedap-sedap. Di bawah ni ada pasar. Balik sudah batu Christmas. Macam naik bak. Tapi nampak rangup kan? Kita berada di restoran Idaman 1. So specialty kat sini rojak campur rojak dengan juga soto. So kita pilih rojak daging. Rojak daging dia. Betul-betul next level ni. A few moments later. Ingat tak ada monkey dekat tempat yang kita naik ferry tu? Oh, ada monkey ya, ingat? Lepas tu dia nangis. Oh, kenapa dia nak? Ni dalam hotel kita. Dia Jadi kesian dia sebab dia tak ada makanan. Nangis tersak-resak. Oh, ni beringis kita pernah stay sini dulu. Lepas tu waktu dia nangis, dia punya air mata kan terkena-kena tapi mata ada makeup. Oh, makeup masih ada walaupun air mata meleleh. Lily. Cantik tak anak Lily dengan Lily punya muka? Oh, cantik lah. Ni kan Lily Suraya. Pastilah cantik kan? Lily tu maknanya bunga, nama Lily tu. Suraya tu maksudnya cantik. Sunny day, you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 너희들 by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Okey. Bye-bye kawan-kawan. Bye. Cakap dia dah pergi makan. Dia nak pergi makan. Lepas tu cakap jangan lupa. Jangan lupa subscribe. And like. Mana jangan. Bye-bye. Bye.